Okey, kita dah sampai di Lumut. Kita beli dekat hasil Laut Jamilah. Okey, Jamilah. So, kita nak cari ikan bilis halus. Ikan bilis yang halus-halus ya. Ambus. Kilo 98 dah lah ni. Ha? Ini Bukan. RM8. 8 Ini RM10. Yang ni lah bang. Yang ni. Ambil yang kopek siap lah depan tu. Tak, yang kecil-kecil dah. Yang ni, kecil. Sama lah dengan dalam. Sambal kan. Ambil jenis ni lah. Ni apa beza dia Ustaz? Ni mata biru kak. Jadi bagi naik dia kan. Yang kuning ni dia salai. Ni. Oh yang ni? Salai. Yang ni? Dia 3 kali sambal salai. Ini salah. Itu beli macam ni lah. Yang kecil ni lah. Yang kecil yang ni. Ha? Yang ni paling kecil. Dia ni. Apa ni? 1 gram ni? RM9 kan. RM9. Lagi 5. Buat 1 gram. Sama di sini. 3. Ataupun ambil yang ni lah. Boleh lah. Ini. Ambil yang sedang. Ambil tu. Tapi ni warna macam tak cantik. Warna dia nampak tak gelap. Ada lagi dah grey. Beta grey. Warna jenis macam ni. Dua kali ganda sana. Ambil sana cukup lah. Ini dia salai. Salah. Oh dia ni. Dia Sama yang sama yang depan. Ini dia salah. Yang ni dia lepas tu dengan kandang. kita ni hancur. Tak boleh basuh. Air lalu je. Oh, lalu. Jangan rendam. Kalau rendam dia hancur. Ambil ni lah. Sama. Ambil yang kecil. Ambil yang kecil sikit ni. Ambil yang hujung lah. Mama. Mama. Hey. Ada mana man? Oh, okey lah. Okey, nak beli barang nak? Manjung. Manjung. Nak makan kat mana ni? Makan tengah hari. Tak tahu lah, lagi tengok macam mana. Okey, kan. Kita tengok ah. Oh, ni isi ikan kurau. Okey, sini pelbagai jenis ikan masin ada. Orang nak apa? Oh, coklat lagi. Tak payah coklat lah. Payah apa? Ini air kosong je, tambah. Orang minum manis dah tadi, tertarik kan? Minum air kosong je. Kena banyakkan minum air kosong. Okey? Lemen dah jauh lah. 3 orang buat tadi. 3. Kurau. Tak boleh petik kan? Tak payah.
Kenapa tak bona manggil terus je? Awak tak bona manggil terus je? Tak, dia bos 93. Oh, nak saya nak baru. Ada time dia offer, ada time dia jual. Okey, dah. Bagi kita pejam tak apa lah. Pakai 3 dah. Cukup lah. Nak beli kat cik, aku bayar. Cukup lah bagi kat kita punya ni. Mah, jom. Allah merajuk. Mari sini. Kam. Dah pergi lah, dia udah tak naik lagi. Ni. Boleh? Bagi kat mama. Tapi kan 22. Oh, beza dia. Oh, ini besar. Beli ni. Kak. Dan ni sebelah saya tengok RM10 sekilo. 12. 18. Ini besar sebenarnya. Ambil ni. Ni. Betul. 1 gram. 1 gram. Dia 1 gram dia kurang. Yang ni yang Jepun punya ni. Apa dah? Tambah. Kilo 20. 500 gram. Ni sedap lagi ya. Ambil ya. Boleh buat 250. Buat 250. Oh, ikan jacket pun dia buat ikan masin tu. Dahsyat tu. Oh, ni ikan jacket. Okey, tadi bahagian ikan bilis apa semua. Dan ni bahagian yang dekat Pulau Pangkor punya itulah. Okey. Kita panggil apa hasil laut ni. Banyak kat sini dah. Okey lah. Support orang kita noh. Melayu kita punya Jamil. Okay, satu barang RM4, 3 barang RM10. So boleh mas. Okay. Jamilah ni dah lama dah dia. Dah lama dah. So ada air free ya. Ada air free. Kita try minum tengok.
Oh, air asam sedap. Okey, time banyak. Harap tunggu situ. Nah, banyak. Dah. Dah. Apa tak je bang? Okey. Oh, ada troli. Oh ada. Oh. Berkata ada diskaun 10% ni. Oh, bodoh. Dalam kita ni 32. Ini nabi lagi ya. 44, 56, 68, 70, 80, 90, 100, 102 ringgit 80 sen. Ah, Pergi. 106 ringgit 80 sen. 16. 106 80 sen. 06 kau kata 06 80 sen. 106 80 sen. 106 dah lah senang kira. Ya, memang kena kira bang, tapi tak ada apa-apa. Peti air pun rani tu. 106. 80 sen. Oh, ada bunyi dah. Ni ah, ni atuk lagi Ah, ada. tak boleh. Baik. 106 Sekarang? ringgit 80 sen dan Eh, baca kod e-wallet. okey, kita nak shoot pergi ke rumah Ayate di Manjung. Selain Jamilah, dia ada lagi satu lah. Okey, hasil Lok Tamizi dan Zalina. Oh, dua-dua ni Bumi Putra punya, so boleh main spot sini lah. Okey, kita tengok yang hasil Lok Tamizi dan Zalina. Dia lebih kurang sama ya macam dekat apa nama Jamilah ni, no? Tapi orang rumah saya dia memang suka beli kat Jamilah lah. Hai.